Hai, Assalamualaikum. Okey, mesin masuk media semi auto. Customer cakap sebelah pengering ni tak boleh pusing. Mari kita tengok kenapa. Okey, kita buka cek, tengok. Tali brake dia dah terlepas lah. Bila tali brake dah terlepas, motor tu tak boleh pusing lah. So ada satu penyangkut dia kat sini ada patah lah, sebab barang plastik kan. So tak apa, kita boleh modify dia. Mari saya tunjuk tutorial cara modify dia. So ni tali brake yang dah terlepas tadi lah. Nampak dia menyebabkan motor tak boleh berpusing. Nampak, bila kita tarik tali tu baru dia boleh pusing. Itu je punca dia. Okay, tali tu naik ke atas. So kita buka pintu dia dulu. Okay, inilah sepihan yang patah tu. So kita modify, kita tebuk dia. Terpulanglah secara masing-masing macam mana nak tebuk. Macam saya pakai ni lah, cordless ni, cordless dia. Kita masukkan skru. Kita masukkan tali balik kat situ. So dia akan berpaut pada skru tu lah. So nanti kita ikatkan dia dengan nut. So kita pasang dulu. Okay, ni safety switch lah. Pastikan nanti masa pintu dah masuk dia cengkam balik lah. Kalau tak, dia menyebabkan tak pusing juga. Perasan tak bila kita dah basuh, dah spin, bila kita angkat mesin ni akan stop pengering. Itulah function dia. So kita pasang spring dia balik, kita test buka. Okey, kita masukkan balik brake dia. So dia dah renggang, so motor boleh pusing lah. Okey, sekian sajalah perkongsian dari saya. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih.